Welcome back to our channel. Gede je. Tapi gelap. Fotogenik. Yalah. Sebalik semak rumah ada fotogenik. Photogenikers. Okay. Mana cakap apa? Nanti gelap ni. Okay. Hai guys. Hari ni 20 September 20 September kami akan pergi ke rumah Umi untuk menjadi kenduri anak Umi. Mau ngomong apa? Gue enggak tahu sih. Macam besar sangat udah gue. Guys. Nak pergi mana? Kenduri rumah Umi. Apa? Hai. Tak berhabis dengan hai lagi. Kali hai dah. Dah banyak video sikit. Hai. Sikit. Hai. Tak sabar nak makan lauk kenduri. Dapat. Hai. Mak Umi. Ini dia belum pas potong. Potong ke? Tepat. Sekarang kita nak makan. Lapar. Cantik. So tema hari ni adalah New. Makan nyuk semua. Okay. Ambek semua nyuk. Okay. Ini adalah cuaca untuk rumah Umi. Tak panas je. Hai. Say hi. Tak pakai lipstick lagi. Weh, kau dah yang nak pakai. Kita pakai sama-sama. Ada lipstick. Kamu ada Ina. Nak ada budak je? Tak boleh. Kenapa? Aku nak yang ni je. Dia bagi yang ni sekali. Weh. Tengok cari-cari dia pakai lipstick. Betul kata lipstick I cannot open. Dia dah dapat beri. Kita dah. Ada perempuan yang suka top up lipstick. Jangan judge kami. Jangan judge kami top up lipstick. Ada mic driver. Yang betulkan barang tu. Mic driver. Tinggal je lah. Tinggal pergi jam. Yang sejak sekian lama rosak. Sampai tutup kan. Sila. Tengok ni. Saya pakai. Beli kat mana? Beli dekat. Kalau nak dapatkan nak dapat yang kat mana? Boleh pergi kat TikTok ni. Beringgit. Wow. Lepas dah kat rumah Umi lah. Kita cukup. Cukup nak. Panas nanti kita lipat Okay, sama. Nak beli kat mana? TikTok Shop Telly. T-A-L-L-Y. Yes. Inai apa? Ni Inai asli Inai tahu. Yara Clarissa. So kalau nak grab boleh grab dekat Telly ataupun kat Aina Telly ataupun She punya apa? She Daisy ya? Whimsy She. Very next evening. Ada kata-kata? Dah sampai. Jom makan. Kita beri Daya. Yang mana tu? Tekan Daya mana? Yang mana tu? Cuba tekan. Wow, tu nude. Sini sangat nude. Sangat nude. Sangat nude. She. Hi. So basically semua orang ada kecuali Shalia. Shalia tak ada. Nanti kita insert video Shalia. Kan? Hati. Okay, untuk video kali ni saya tidak bersama dengan TLI kerana ada khusus yang perlu diri. Itu saja. Wow.
segalanya akan cukup, segalanya akan berjalan dengan Saya sembang dengan Pak Arum. 아직 내 맘속 한켠의 방에 그리움으로 가득 채워. Kita dah siap kerja guys, so we are heading daripada estimate time. Sepatutnya shift kita orang habis pukul 5, tapi kuih habis. Saya daripada awal. Yeay, balik rumah. Boleh tidur. Tidur lagi. Saya nak tidur sebab saya tak tidur. Tidur? Tak. Ada kerja. Kalau aku beli. Ya, bersaya. Annyeong. Macam ni kalau buat penjuri kahwin. Penat guys. Kita datang. Kita penat apa sebenarnya? Makan. Lagi. Kita penat makan. Kita penat sembang. Gosip. Penat dek saya. Ya, penat. Sumpah. Lepas ni kalau wedding teh tak tahu dah. Kita sekarang Kita tahu saya tak penat. bagus. Kita sekarang tengah prepare untuk wedding Teha before wedding Nas. Macam tu. Tapi kalau korang ada challenge untuk Teha, korang boleh link in bio. Kita ada buat Google Docs. Saya tak boleh lah. Saya Tak betul dah ada hotel ni. yang dia berborak di sana. Saya single guys. Sumpah saya single. Serius lah ni. Serius. Confirm Confirm. Janji. Single partner available. Saya single guys. So tu sana bagi video Itu jangan cakap.
Laguna ni. Laguna Merbuk. Tu. Masjid pun ada beberapa pintu. Sabar dia, sabar. Sabar nak, sabar. Saya beli super cantik boba. Padahal dia dah dapat makan ke mau. So sad. Kita kena beli mikrofon tu supaya boleh dengar vlog. Hai. Bisa berada di Rakyat Saya Mall. Aku rasa dengar. Saya beli air. Saya nak nyanyi lagu Misu boleh tak? Oh, boleh. I need shimmy sambung. Ni awaru I need me. Oh I need Awak pula. Ni awak I need. Nyanyi betul-betul lah. Mentang-mentang dia tinggi. Mentang-mentang dia tinggi. You dong kan pendek. Saya flat shoes. Maaf cakap. Flat shoes. Zoom sikit bawah. Zoom sikit bawah. Flat shoes. Flat shoes. Ni ada tumis, tepik. Flat shoes. Kenyataan jadi orang pendek macam ni lah. Rasa Karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi. Hanya ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku. naik lift guys. First time naik lift. Masa aku bawa ada lift. Naik nyindir. Hai, lagi. Vlog ni memang penuh dengan hai. Tak bye-bye pun. Pakai boba pula. Hanya bahu-bahu yang terpilih saja yang boleh baring. Maksudnya hotel special lah. Special. Kita orang akan lagi special. Papa. Bukan Sabar. Pergi kedai membeli laci. Bye-bye Chantel. Laci. Laci ke? Apa tu? Okay, kita kena fikir. Laci. Chantel I. Bye-bye Chantel I. Bye-bye. Hai. Outro baru.